Sebenarnya aku nak makan 7 kali sehari, bukan 7 hari sekali. Tidak! Hai, sang bangau. Fikir dulu sebelum cakap. Terlajak perahu boleh untung. Terlajak kata buruk padahnya. Wah. Sebab itulah bangau kurus. Kesian. Tapi kenapa bangau tak cari makan kat tempat lain? Kalau bangau cari makan kat tempat lain pun tak ada maknanya. Sebab Raja Sulaiman dah kurniakan permintaannya untuk makan 7 hari sekali aja. Betul ke cerita Aki ni? Kalau tak percaya, tanya bangau. Bangau mana boleh cakap? Apa pula tak boleh? Cuba tanya. Biar Ara tanya. Hai. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Ikan tak nak timbul. Aki. Ini Ara tak tahu ke? Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul. Ikan tak nak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku, kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Perut aku sakit. Nyau. Perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Macam mana aku tak sakit? Makan nasi mentah. Makan nasi mentah. Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api basah, kayu api basah. Kayu, oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan yang timpa aku. Hujan yang timpa aku. Hujan, oh hujan, kenapa timpa kayu? Macam mana aku tak timpa? Katak panggil aku, katak panggil aku. Kata, oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Ula nak makan aku. Ula nak makan aku. Ula, oh ula, kenapa nak makan kata? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Aki, Ara lapar. Nak makan? Ada spoon. Jap. Apa ni? Kita orang tak makan kuih ni. Pedas. Tak ingat ke? Itulah. Fikir dahulu sebelum cakap. Kalau dah terlepas cakap, terima je lah akibatnya. Haris, Ara, Aki nak bungkus kuih. Nak yang ni ke yang ni? Tak kisah. Mana-mana pun boleh. Itu yang cakap tak kisah. Tak guna menyesal. Makan je lah. Dah siap tu. Awak elok-elok. Jangan langgar pokok lagi. Abang, nak ke mak itu. Salah jalan. Tinggalkan abang.